Bahagian C, soalan yang kedua. Seorang murid berasa hairan melihat imej yang terbentuk pada lengkung dalam sudu, lengkung luar periuk keluli dan juga permukaan grill keluli. Murid itu menangkap gambar foto seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.1. So diberi gambar rajah X menunjukkan kepada kita tentang imej yang terbentuk di mana? Pada lengkung dalam sudu. So maksudnya imej tu di sini, lengkung dalam sudu. Okey. Yang kedua, gambar rajah X ni, gambar rajah Y, imej itu terbentuk dekat mana? Imej terbentuk di lengkung luar periuk keluli. Maksudnya ni kawasan periuk kan, keluli tu dekat luar tu, kat sini appear the image. And next adalah untuk gambar rajah Z, kita nampak imej buku tingkatan 1 ni terbentuk pada apa? Permukaan keluli. Dia terbentuk pada permukaan gerai keluli yang of course kita nampak dia macam like flat macam tu. Jadi, apa soalan yang ditanya kepada kita? Kenal pasti cermin bagi X, Y dan Z. Jadi cermin apa? So kat sini sebelum cikgu cerita tentang cermin jawab ni, kita tunjuk gambar. Pelajar ingat gambar ni is a very important for you to know about this mirror. Okay, so tadi dia kata kepada kita adalah cermin. Image dia terbentuk dekat mana? Dekat ni kan? Dekat dalam. Melengkung dalam. So dekat sini adalah lengkung dalam. Jadi jawapan dia adalah X, ialah cermin cekung. Okay, so next, kat sini pula kita ada apa? Kita ada imej yang terbentuk pada lengkung luar. So mana lengkung luar? Ni lengkung luar. Dia melengkung tapi dia keluar. Of course dia adalah imej yang ada pada cermin cembung. Okay, in English kita panggil dia convex mirror. Okay, next kita tengok imej yang terbentuk pada apa? Permukaan grill keluli. Maksudnya kata kat sini permukaan yang rata. So mana permukaan rata? Awak nampak this is rata. This is macam flat macam tu kan. So flat macam tu. So imej apa? Imej yang terbentuk pada cermin satah. So selesailah jenis-jenis cermin. Okay, dan kita tengok pula soalan B. Soalan B ni is a very famous question lah, like kebat question, tapi related to the characteristic of the mirror. So untuk soalan ni awak kena tahu ciri satah punya cermin, ciri cermin convex, ciri apa? Ciri cermin cembung, cermin cekung, cermin satah. So bila awak tahu aplikasi ni, awak boleh jawab. Awak tahu ciri, awak boleh jawab dia punya soalan aplikasi. Jom kita tengok soalan dia. Soalan B, seorang pemilik pasaraya mendapati barangannya kerap dicuri. Dia ingin memasang cermin di setiap sudut pasaraya itu. Anda diberi cermin PQR seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.2. Okey, rajah ni kita ada P, Q dengan R. Bolehkah anda membantu pemilik pasaraya itu untuk memilih jenis cermin yang sesuai dengan tujuannya? Tujuannya apa? Supaya dia boleh nampak every corner. Dia boleh nampak apa? Dia boleh nampak every corner of dia punya shop tu kan. Cermin setiap sudut pasaraya. Sebab barangan dia kerap dicuri. Jenis cermin apa dan apa tujuan dia. Dan bila kita tahu, awak kena pilih antara PQR ni. Dan bila awak dah pilih, awak kena bagi tahu apa ciri-ciri dia, sesuai tak dengan tujuan dia. Kenapa penting sangat ambil yang tu? Itu cara jawab dia. Jadi dekat sini, how to answer this question. Okay, so apa awak nak jawab lah, kita kena jawab cermin apa yang awak perlu pilih dulu. So jawab soalan dia. So awak cakap adalah, kalau kita tengok kat sini, awak tahu tak cermin apa nak pilih? Kalau kita nak tengok every the corner tu,
Kan kita mesti tengok cermin tu, image dia mesti image yang kecil. Dia boleh masuk semua dalam cermin tu. So it's like this. Macam ni lah gambaran dia. So kalau awak tengok, so cermin apa? Kita tengok. Kalau kat sini dah tulis kat kita cermin cembung. Dan cermin itu letak dekat pasaraya untuk bantu pekedai melihat setiap sudut pasaraya supaya dapat mengelakkan kecurian. So ini next, dia juga dekat cermin corner jalan. Cermin cembung membantu individu memantau keselamatan diri di selekoh jalan yang berbahaya. Sebab apa? Dia akan nampak all the image of the car inside the mirror. Semua image yang dekat jalan ni masuk dalam mirror ni terus. So dia jadi kecil. So cara nak jawab adalah, saya kata kamu pilih dulu cermin apa yang kamu nak pilih. Betul tak? So cermin ni adalah, kita tulis cermin, of course, cermin apa? Cermin yang inilah, yang lengkung keluar. Boleh? So kita pilih, sebab kita pilih yang ni. So you have to choose cermin yang melengkung keluar. So dia berkaitan dengan cermin cembung. Semestinya cermin yang kita pilih adalah cermin art, kan? So cermin art ni awak nampak tak? Dia lengkung keluar, betul? So lengkung keluar, dan kita tahu image dia lebih kecil, betul tak? Ni kita punya ciri-ciri dia. Lepas tu dia akan nampak tegak. Okay, so how to answer the question? So you tulis dulu apa soalan dia, pemilihan cermin. So type kat sini, cermin art. So apa itu cermin art? Okay, cermin art ialah cermin cembung. Okay, settle. Lepas tu kita cakap apa tujuan dia. Tujuan dia tadi apa? Nak pasang tadi untuk apa? Untuk pasang kat setiap sudut pasaraya, tak nak bagi orang curi barangan dia, kan? Okay, so seperti awak tengok ni lah. Kalau cashier duduk kat sini, dia nampak segenap sudut. So dia boleh nampak all the image pada cermin, kan? All the things. Okay, so kita nak jawab macam mana? So kita jawab pula adalah, tujuan dia cermin art diletakkan di setiap sudut pasaraya. Okey. Kenapa hal ini demikian? Kerana kita bagi justifikasi. Kenapa? Kerana cermin art, apa ciri-ciri cermin art? Cermin art memberikan ni image kecil dan tegak. So yang ni nak masukkan. Hal ini demikian kerana cermin art memberikan image tegak dan lebih kecil. Jadi semua barangan dekat pasaraya tu nampak. Okey. So lagi apa? Serta memberikan medan penglihatan yang lebih luas. Macam nampak semua. Medan penglihatan yang lebih luas. Semua benda nampak. Okay, sama juga kat jalan raya, nampak. Alright. So kalau cerita dia lah untuk mengelakkan kecurian. And then very good lah. So kat sini saya highlightkan sekali lagi, ciri dia adalah letak di setiap sudut pasaraya, memberikan image yang tegak dan juga lebih kecil, dan medan penglihatan yang lebih luas. So that's how we answer the question. Okay, next kita tengok soalan yang last, soalan C.
Zahid melihat imejnya di permukaan air. Ni Zahid dan dia nampak imej dia. Ni imej dia sebiji macam dia. So kat sini dia kata apa? Dia mengaitkannya dengan pengetahuan yang diperolehinya dalam kelas sains tentang jenis cermin. Apakah jenis cermin itu? Dan berikan penerangan. Jadi kita tengok apa yang dia nampak. Dia nampak the same thing. Dia nampak muka dia. Dia tak nampak, kalau dia ni Zahid, dia tak nampak Raju lah. Dia nampak diri dia sendiri, sebiji macam dia. Okay, so of course kita nak cakap pasal apa kat sini? Kita would like to explain about cermin apa? Daripada gambar ni saya tunjuk pada awak. Kalau awak nampak sebiji objek kan, dan imej yang kelihatan pada permukaan itu adalah sebiji, seiras, sama. Imej dia imej maya, imej tegak. Okay, songsang sisi, saiz imej sama dengan saiz objek. Kenapa? Sebab dia adalah jarak imej dan jarak objek adalah sama, dan ia semestinya ciri imej dalam cermin sata. Jadi nampak tak? Saya dah highlightkan kat situ. So cara kita nak jawab macam mana? So kita tulislah. Dia tanya cermin, maka pertama cermin sata. Kan? Alright. So explain. Yang tadilah. Yang tadi. Maya, tegak. Saiz imej sama dengan objek. So yang ni awak nak kena masukkan. Jadi kita tulislah. Jadi kita tulis imej yang terbentuk adalah imej maya. Lepas tu tegak dan sama saiz, kan? Objek dengan imej adalah sama. Okay, jadi that's how we answer the question about cermin. Jadi kesemua ini penting untuk cermin dan ciri-cirinya untuk aplikasi soalan KEBAT.